Hai guys. Hello. Kita nak naik MRT. Nak pergi Bukit Bintang. Pak cantik baju. Naik MRT Kuasa Central. Kuasa. Kita beli tiket. Tak ikut untuk air juga. Alright. Beda receipt. Ingat total tu seberapa hari ni? Ni kata schedule-nya. Scan kan akan maksudnya? What is this? It's plastic. Beli token. Kenapa you punya lain? Ya. Sini. Sana diri. Sebab ini permulaan lah memang sebab dia dapat bagi banyak. Sejuk gila. Sebab tu je. Sebab sekarang pukul 2. Tak sanggup balik kerja pergi kerja. Duduklah. Cantik view. Hutan kosong. Sana ke sini, ke sana ke sini. Dah. Friday ni. Dalam MRT. Stesen Bukit Bintang. Kita akan pergi dekat pintu E. Terus ke lokasi yang seterusnya. Masuk pintu E. Okay, pintu E, kita keluar je terus nampak Damaskus. Kita nak makan Damaskus. Ni tak apa, sebelum asar tak berapa ramai lagi. So memang ngam lah waktunya. Ya. Di sini bukan ni. Ni jam berapa? Saya tak ada dalam. Balik rumah. Ini nak jumpa Farid. Kita survey dulu menu sebab ni first time kami datang makan. Sebelum ni beli yang shawarma kat bawah tu je. So, kita cuci mata dulu dengan menu sambil tengok dekorasi yang cantik sangat. Oh, rasa nak duduk sini je. Ada surau. Okay, sementara order siap, kita nak solat asar dulu. Ni bahagian surau dia kecil je, tak boleh masuk ramai-ramai, so tak boleh nak record kat dalam. Tengah ada yang solat, sangat cantik. Surau pun selesa, sejuk, tandas pun cantik sangat. Ush, apa je yang tak cantik kat sini. Tandas pun bersih, semua elok lah. Ini apa? Semua ini. Hah? Ini apa? Christmas. Oh, tapi tak nak. Dia tanya nak main In case mama nak ni susun. Tu pun ni kuah kari kan untuk makanan. Wah, mesti tak makan. Ha?
Lepas balik. Pizza aku makan. Awak tak try kebab dia lagi mah? Cantik amat tadi tu. Mana ke? Betul juga. Oh wow, tak ikut. Ada cewek di tangan. Kita tunggu nak bungkus shawarma. Kan Mia? Jalan-jalan. Kalau buat kereta memang stres. Nak pergi pasar seni. Okey, kita nak pergi pasar seni. Dah petang ramai. Pasar seni. Pasar seni. Jalan pasar seni.
tiket token. Ke home. Balik dah. Kuasa Central. Mana kan train tu? Naik train sana tadi. Best juga. Jimat tak bersesak dengan jam. Okay.